Assalamualaikum, selamat petang. Hujan hari ni sejuknya. Hujan yang menurun seperti mana hujan turun di hati-hati walanun sekalian. Apa khabar semua? Okey, apa macam dengan harga yang Kak Ngah cakap semalam? Wow, ramai yang kecam Kak Ngah kan? Alamak, okeylah nak beritahu macam ni lah. Ada orang nak ajar lah konon-kononnya. Harga sedunia gini-gini. Tahu tak harga dunia minyak sekarang turun. Okey, USD 69. Tetapi dia bagi kita RM1.99 bersyarat. Masa zaman bosku dulu, harga dunia ialah USD 110. Kita isi RM1.80, dek. Itu nak beritahu. Tapi adik sedar tak? Sekarang ni ada ke lagi RM2.5? Tak ada, dek. RM2.60. Kalau tak tukar IC, tak dapatlah harga RM1.99 untuk 300 liter. Tapi, dek, masalahnya, e-hailing tak dapat, dek. Orang bawa Grab, bawa Lalamove, yang bawa Lazada naik motor tu semua, kan? RM2.60. Apa akan jadi? Naiklah dia orang punya rate nanti. Janganlah pula korang nak merentan. Siapa yang duduk rumah landed, macam Walando ni banyak duduk rumah-rumah yang bertingkat-tingkat tu kan. Tapi orang yang duduk rumah landed, yang ada tanah, nak potong rumput, kalau korang mana yang malas nak potong rumput tu kan, harga akan naik. Potong rumput mungkin daripada RM15 akan naik sampai RM30 sebab mereka menggunakan menggunakan petrol lah. Dah sasul pula kan. Sebab kita guna diesel. Kita ni orang susah, dek. Kereta kita 11 tahun yang dulu. Jadi masa tu diesel murah. Lah ni diesel mahal sebab kita dizalimi. Ada orang kata untuk 200. Minta maaf lah, Kak Ngah tak layak. Okey lah, sebenarnya Kak Ngah nak minta maaf ni kepada semua orang. Kepada walandun-walandun sekalian semalam. Kak Ngah minta maaf sangat sebab menyebabkan korang koyak. Okey lah, koyak lah ya. Merabal lah ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. RM2.60.